Janganlah tolak partner aku. Jangan sampai aku balik dengan Nok. Tapi sama-sama Abandi dulu ni karaoke start minggu pi. Sekarang tak pi. Irfan lagi sedap. Aku dah tahu maksud dia. Itulah kekurangan aku. Hello guys, welcome back to channel AI Hafiz Hakim. Alright guys, so sekarang ni saya buat konten terjangkau yang semalam korang dah tengok Asri dengan Siti Min. Hari ni kita nak buat request sikit daripada Irfan. Dua sabahan. Dua sabahan. Memandangkan dua sahabat. Janganlah tolak partner aku. Tahu lah dia kecil nanti ada luka, awas. Walaupun aku banyak kalah dengan dia, Pan, dia nak memudahkan kerja kau. Dia tolak pergi kapak kau. Takkan tak nak. tolak lagi satu kali. Sebab apa aku tak pernah tengok Pak ni. Jadi lain pada yang lain kalau tengok ni. Sama je kat Unan. So, sekarang ni dengan Irfan kita nak request macam-macam sikit orang panggil. Ui, macam-macam ah. Sebab orang cakap suara Sabah ni memang sedap. Betul. Malu. Fael sebab aku dah try. Pak jangan dak lah, hang dak. Tak. Saya tak dengar tadi. Masa pagi-pagi tasat ni, Irfan ada praktik dengan aku. Ada sedap. Ada praktik. Dia start pegang bunga, dia buat macam ni. Dia cakap aku nak buat macam ni dengan Fael. Fael terima lah tadi. Tapi dia training dengan Rina ni. Dia dengan kau Rina. Kau jangan sampai aku balik dengan Lukman. Kacau-kacau. Kau balik dengan Lukman. Kau kacau-kacau Rina, kau kacau. Jangan sampai aku balik dengan kau. Aisyah, aku nak cari Aiman. Bukan Aisyah. Jadi? Kawan Aisyah. Siapa? Masa perempuan. Hai, kau ni depan mahu ni. So untuk lagu pertama, aku nak original Sabahan. Nyanyi biasa je korang dua. Lagu kedua, aku nak ada game sikit. Apa? Tetapkan mata. Tetapan mata. Sambil nyanyi tengok mata. Aduh maksiat ni. Baru cair sikit Ipan. Tak adalah Ipan lepas ni jadi kapur sangat. So lagu pertama ni lagu Original Sabahan. Aku suka Una nyanyi cakap dah. Jadi sampai nyanyi. Aku luak pada kamera. Aku kena nyanyi bawa sedap. Yang ni tak ada. Kan. Oh, nak nyanyi kat depan kamera dia macam dia. Waduh. Baru kalau di rumah tu kan kata-kata dia, sedap pula suara aku di sini. Tapi kenapa kalau dia pergi karaoke tak sedap pula dia cakap. Baru aku pun salah mic. Kalau mana-mana kau asal kau yakin. Tapi sama-sama Abandi dulu ni karaoke start minggu pi. Sekarang tak pi. Irfan tak ajak. Dah minat karaoke. Tak minat. Ya. Nantilah aku buat bilik karaoke lagi. Nice. Dah tahu. Okeylah kita buat bilik ni takraw. Jangan. Kita buat bilik barista. Okey, jadi. Okey jadi. Ngam. Ke tangan kiri. So kita bila nak nyanyi? Kita nak nyanyi. Saya ini original Sabahan, mantan kampung nuntunan apin-api. Jangan kau retake balik. Okey masuk. Sedap. Dah sedap dah. Dah sedap. Bukan tak sedap. Dah sedap dah. Dah sedap. Ada apa? Kau bilang ni tak sedap. Aku dah cakap begini. Jangan kau tidak percaya saya. Menyesal nanti bila kau dengar ini. Mantan kampung nuntunan apin-api. Mau saya sikut turun Kinabalu sama Sungai Pagalan. Baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Dia hafal sebab lagunya. Kau Sabah belah mana? Dusun ni memang Aku Kau dusun. memang dusun memang. tu dia hafal. Oh ni dik dusun. Okey, Dia aku nak Melayu. tanya kau kan. Jadi dusun ni kan. Aku dah Apa tahu maksud dia? maksud. Dusun Matan Keminang apa? Keningau tu tempat kan? Apa dusun Mantat Keningau, tempat kau tinggal. Oh, tempat kau tinggal. Tempat kau tinggal apin-apin. Kampung lah kampung. Tempat kampung kau. Mantat kampung.
Andai kau tahu memboros aku Jangan dusun. ulang, jangan ulang itu. Dia takut bini lain. Aku dusun, Bis. Aku pandai sebut tu benda, tapi aku tak tahu maksud. Itu aku minta maaf. Bab dia hafal kan kata dia. Tapi kau hafal lah. Aku jadi macam aku nak berhenti yang sampai dia ni. Lepas habis tu aku nak berhenti dah. Aku slow kan. Kau jam Aku hafal je tu. Aku tahu cara sebutan dusun, cuma aku tak tahu maksud dia. Itulah kekurangan aku sebab tidak semua orang lengkap kan. Tapi aku learn pelan-pelan jugalah. Maknanya tu dia bahasa lah bahasa Bahasa ni macam bahasa Melayu, bahasa Macam dusun. boleh dia punya lorak. Dia punya bangsa macam aku Bugis. Purani Komandre, Purani Keceme, itu bahasa Bugis. Kalau dia yang tadi ni Aku dusun, Lumang atau Kodika. Isai Ngarano. Bugis ke? Purani Kopande, Purani Keceme. Ada apa tu? Purani Komandre sudah kau makan, Purani Keceme sudah kau mandi. Bahasa dusun. Coba. Aku. Dia dusun. Aku dusun. Coba. Aku ya Lumang atau Kodika. Dah pakai? Salah. Salah. Aku rindu kau. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihat. Okey lah. Lagu-lagu kebahasaan original Sabahat tu sudah dimainkan. So aku nak lagu yang Tetapan Mata itu. Kau nyanyikan? Ifan nyanyikan. Kau kena tengok dia je. Oh, ya kau mesti lah? Itu challenge dia. Okay. Kau kena tengok, lepas tu tanya dia nyanyi. Kau kena ni macam psycho dia. Bagi dia tak boleh menyanyi betul. Kecil lemah dia lah. Macam lemah. Okay, so Kita nak dengar lagu Ipan. Lagu Ipan nak menggoda Fail. macam mana kalau aku yang kalah Pi? Kau yang kalah bermaksud kau cair lah. Tersadar di dalam sepiku, setelah jauh melangkah, cahaya kasihmu menuntutku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Aku tak boleh. Dakapan matamu terlalu indah. Kalau otak kau. Sudah. Kau ini dari dia aku misal kau telur dia. Aku tengok bila dia gosip aku saja mainkan lambat. Tak nak bagi copyright, nak aku kena ambil semua. Okay, apa yang ada lagu untuk ni? Ifan. Try lah. Mencuba mencairkan. Lagu apa ya? Lagu apa? Oh, tu lagu Stacy yang ku sedar tak seberapa. Oh, broken lah member Ifan ni. Biar bagi dia Pelangi Senja. Okay guys, so itulah sebabkan Fai nak menyanyi tiba-tiba bunyi guru kat belakang. So disebabkan Fai saya request macam-macam tadi, rasa panjang dah, bolehkan jadi konten. Baik je pun kena request begitu. Baik yang tadi aku nak buat dekat Siti Min. Dah jadi macam apa ni? Parody dah. Ya, Seorang menyanyi, seorang teriak. Nanti kau tengoklah konten. Kalau kau rajin. Asri? Asri. Pelayan. Tapi Asri so bersajak. Aiman sedap. Aiman yang sedap. Dia apa lah, dia memang pasal nyanyi. Irfan lagi sedap. Ya. Irfan lagi sedap. Kan konten ke? Konten. Boleh saja nak bagi tahu Asri tadi dia bersajak. Dia baca tadi. Itu macam aku tu. Aku pun bersajak tu tadi. Kau ada dengung sama. Guys, kalau ada salah silap pada kita orang, kita minta maaf daripada Salah. Kalau ada salah silap daripada Pak dan Nuna, yang datang baik tu daripada Hafiz dengan Irfan. Okey, tutup konten sekarang. Okay, so Cepat. bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Ande kota mimborus oku dusun karati koponangku ono tiba rosun kuno Rotongo nyinis kodono korongo dusun mantat keningan.
Ikut sikut.